Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Rabu 7 Januari. Kita akan meneliti carta euro dan pound British bagi menilai potensi pergerakan pasaran. Semalam kedua-dua mata wang berada di bawah tekanan susulan data aktiviti perkhidmatan yang mengecewakan. Indeks PMI perkhidmatan zon euro menurun kepada 52.4 pada Disember berbanding 53.6 pada November. Walaupun aktiviti sektor perkhidmatan masih berada dalam fasa pengembangan dan penyederhanaan ini bersifat kitaran, bacaan yang lebih lemah daripada jangkaan telah menghadkan potensi kenaikan euro dan mencetuskan pergerakan pembetulan ke bawah. Pound British turut bergerak dalam corak yang sama. PMI perkhidmatan United Kingdom kekal di atas paras 50 mata namun gagal memenuhi jangkaan pasaran sekaligus menyebabkan penurunan sederhana pada sterling. Walau bagaimanapun, ketika sesi dagangan berikutnya, tumpuan pasaran beralih kepada data perkhidmatan Amerika Syarikat yang disemak sedikit lebih rendah tetapi masih kukuh. PMI perkhidmatan Amerika Syarikat berada pada paras 52.5 menandakan pengembangan yang berterusan. PMI komposit Amerika Syarikat yang menggabungkan sektor pembuatan dan perkhidmatan menyusut kepada 52.7. Pasaran turut memberi perhatian kepada kenyataan beberapa pegawai Rizab Persekutuan termasuk Stephen Miren yang menyokong dasar moneteri lebih longgar. Beliau menyuarakan keperluan untuk menurunkan kadar faedah sebanyak 1 perakusan lagi tahun ini serta menggesa Fed bertindak bagi menyokong pasaran buruh dan merangsang ekonomi. Dolar hampir tidak memberi reaksi terhadap kenyataan tersebut dan tekanan penurunan terus ketara pada pasangan Euro US Dollar dan Great Britain US Dollar dengan sentimen pasaran masih memihak kepada penurunan. Sebelum beralih kepada analisis teknikal, mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini. Ia merangkumi data pengangguran dari Jerman serta angka harga pengguna dari zon euro. Inflasi di zon euro dianggarkan telah mereda ke paras sasaran ECB iaitu 2.0% pada Disember. Untuk makluman, inflasi di rantau ini berlega sekitar 2.0% hingga 2.1% sejak Mei 2025 dan hanya meningkat kepada 2.2% pada September. Harga pengguna teras selepas meningkat kepada 2.4% pada September dijangka kekal tidak berubah. Jika data sebenar lebih rendah daripada jangkaan penganalisis, ia akan memberi ruang kepada Bank Pusat Eropah untuk terus bersabar dan mengekalkan dasar moneteri tanpa perubahan. Bagi United Kingdom pula, tumpuan hari ini adalah pada data PMI pembinaan. Pada sesi berikutnya, perhatian akan beralih kepada statistik Amerika Syarikat. Laporan perubahan pekerjaan ADP diunjurkan menunjukkan peningkatan sebanyak 50,000 pada Disember selepas kejatuhan 32,000 pada November. Bacaan November sebelum ini telah disemak semula berikutan penutupan kerajaan Amerika Syarikat. Peserta pasaran juga akan memerhati PMI perkhidmatan ISM yang dijangka pada paras 52.2 serta laporan pembukaan pekerjaan JOLTS. Data-data ini penting untuk menilai keadaan sebenar pasaran buruh Amerika Syarikat dan wajar dipantau dengan teliti. Dari sudut analisis teknikal, carta Euro US Dollar rangka masa 1 jam menunjukkan bahawa false breakout pada paras 1.1687 boleh mencetuskan isyarat pembelian dengan potensi kenaikan euro ke arah 1.1714. Jika harga berjaya menembusi dan mengekalkan kedudukan di atas paras ini, pasangan mata wang tersebut berpotensi meningkat ke 1.1742 dan seterusnya menghampiri 1.1764. Pada zon ini, penjualan semasa lantunan wajar dipertimbangkan dengan sasaran pembetulan intraday sekitar 15 hingga 20 pips. Penjualan di paras 1.1714 dan 1.1742 hanya sesuai sekiranya berlaku false breakout. Di bahagian bawah pula, paras 1.1687 akan menjadi sasaran awal penurunan. Jika harga menembusi dan kekal di bawah paras ini, euro berkemungkinan menyusut ke 1.1662 dan seterusnya menghampiri paras terendah satu minggu sekitar 1.1641. Di kawasan ini, pembelian semula di rebound boleh dipertimbangkan dengan sasaran pergerakan
sekitar 15 hingga 20 pips. Pembelian di paras 1.1662 dan 1.1687 hanya relevan sekiranya berlaku false breakout. Bagi pound British pula, selepas pergerakan pembetulan yang agak kukuh semalam, mata wang ini berpotensi untuk mendapatkan semula momentum kenaikan jika data pembinaan United Kingdom keluar lebih awal daripada jangkaan ataupun lebih baik daripada jangkaan. False breakout di atas paras 1.3500 boleh mencetuskan isyarat pembelian dan mengangkat sterling ke arah 1.3531. Penembusan dan pengukuhan di atas paras ini akan membuka laluan ke paras tertinggi satu minggu sekitar 1.3561 dengan potensi lanjutan ke 1.3590. Pada zon ini, penjualan di rebound wajar dipertimbangkan dengan sasaran pembetulan intraday sekitar 25 sehingga 30 pips. Penjualan di paras 1.3531 dan 1.3561 hanya sesuai jika berlaku false breakout. Sekiranya minat pembelian di sekitar 1.3500 kelihatan lemah, pound berpotensi berundur ke sekitar 1.3471 yang boleh menjadi kawasan untuk menambah pembelian. Jika data yang diterbitkan lemah, sterling juga berkemungkinan turun ke 1.3442. Pada paras ini, pembelian semula di rebound adalah munasabah dengan jangkaan pergerakan sekitar 25 sehingga 30 pips. Pembelian di paras 1.3471 dan 1.3500 hanya wajar dilakukan selepas berlakunya false breakout. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.